patutlah ada pengiring je kita nampak ya, yang mengiringi Bella sepanjang 2 hari di mahkamah. Tengok macam apa polis. Rupanya bukan polis, bodyguard yang dihantar oleh sahabat baiknya Puteri Sarah Liana. Dia pinjamkan sekejap bodyguard je untuk mengawal Bella 2 hari tersebut. Jadi begitu baiklah Puteri Sarah Liana ya, sanggup meminjamkan bodyguardnya untuk mengawal Bella. Takut jadi apa-apa sepanjang 2 hari di mahkamah tu. Sejak daripada semalam sampai hari ini, Bella tetap memberikan sokongan kepada Syed Saddiq di dalam melalui rayuannya di mahkamah rayuan ini. Di sinilah terbuktinya betapa kuat sokongan yang diberikan oleh Bella, yang juga disifatkan oleh Syed Saddiq sebagai seorang wanita yang luar biasa. Tapi kita tahulah bagaimana cabaran yang dilalui oleh Syed Saddiq, khususnya 2 hari ini. This is above and beyond what happens in the courtroom lah. Benda melibatkan isu kesihatan. Saya doakan beliau cepat pulih. Pada masa yang sama, itulah kalau saya kata bahawa saya tidak terkesan atau tidak kecewa sebab dan prosesnya ditangguhkan lagi. Ada kekecewaan kalau saya tetap menghormati orang yang khususnya institusi kehakiman. Memang dia mau datang rumah awak ni. Awak indak lah buat kenuri. Kanjeng awak apa ni? Dia ingat awak ni boncoh benar ke duit tu nak jamu demo ni. Aduh. Apa mengkiok ngetit awak ni? Ada je. Mengkiok lah, semut gatal lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah hanya Ramano datang rumah awak ni? Haji saya nak tengok ni rumah Lat ni mana? Ini bukan rumah awak rupanya. Bukan. Ini rumah siapa? Rumah Lat. Awak mimpi rupanya. Tak apa. Bukan awak nak berdoa. Tidak. Awak memang mimpi.